Assalamualaikum, salam sejahtera tuan-tuan. Sekarang kita berada di Kota Samarahan, Kuching, di helipad klinik kesihatan. Dan saya akan bawa pesawat Ericsson Incorporated S64F Skycrane. So kita akan terbang ke lapangan terbang Kuching. Okey, tak jauh. Tapi sebelum tu kita akan bersiar di sekitar Kota Samarahan. Right, kalau tuan-tuan tengok ini adalah pusat kesihatan dan di depan ni Jabatan Pertanian bahagian Samarahan ni ada bangunan kecil seberang jalan dan apa lagi yang dekat-dekat dengan sini? Syarikat Sesco dia dekat bawah sikit, dekat sini, tak nampak. Okey, tak apa, kita teruskan penerbangan kita. Okey. Oh. Why so dark? Okey, kita sebenarnya dah terbang di waktu malam. Okey, pesawat Skycrane adalah jenis pesawat yang mengangkat balak dan juga bebanan yang berat. Okey, kita masuk dalam. That is only warning. Okay. Right rudder. Okay. Ini dia. Oh. Besar betul heli ni. Okay, itu dia Jabatan Pertanian. Okay, kita tak dapat nampak banyak dekat sini. Okay, kita akan lihat sekitaran Samarahan di waktu malam. Oh, itu dia sungai ni. Sungai apa sebenarnya? Sungai Samarahan, Batang Samarahan nama dia. Oh. Okay. Itu dia. Okay. Oh. Kinabalu set a kilo 22411 miles southeast of Whiskey Mike Golf 06 1,600 foot. Request IFR to Kuching, ready to copy. Kilo 2241 is cleared to Kuching Airport as filed. Squawk 5577. Oh, goyang-goyang. Kilo 2241 cleared to Kuching Airport as filed. Squawk 5577. Kita sedang menuju airport sekarang. Correct. Radar contact 1,500 feet. Lebur raya di bawah ni. Kampung Malaban saya rasa di hadapan. Oops. Kampung Malaban. Kuching Sarawak Asia Jaya Express highway di bawah ni. Bawah ni is Asia Jaya Expressway. Okey, pakan yang banyak-banyak ni lorong desa nama dia. Lorong desa Ilmu. Depan sikit tu bisa I think Kampung Sigitin dan juga Kampung Merdang Gayam. Okey, Kampung Sigiting di bawah kita. Jalan berlian di sebelah kiri. Tak nampak. Okey. Sepatutnya di hadapan ni ada satu roundabout besar. Oh. Ini apa taman? Uni Garden. Ini depan ni Uni Garden. Oh, yang cantik. Itu dia roundabout yang besar saya cakap tadi tu. Depan. Kampung Merdam Gayam.
Okay, dan kita pergi ke laluan Jalan Datuk Muhammad Musa. Okay, mungkin Taman Samarinda di sini. Kampung Merdang Lumut di hadapan. Dengan Kampung Sungai Empit. Okay, kita dah semakin hampir dengan landasan. Taman Bukit Berangan Baru nama dia. Taman Bukit Berangan Baru. Ni dia. Okey, bangunan 4 segi bawah tu. Saya tak pasti bangunan apa. Tapi jalan Kampung Bukit Berangan sebenarnya depan kiri. Okey, lorong Kampung Bukit Berangan ya, sebelah kiri bawah. Radar contact 1,000 feet QNH 1009er. Turn right heading 270. Resume own navigation descend and maintain 600 feet. Kampung Pekalan Kuap. Oh, kita dah terlepas. Okey. Kita akan turn right pergi ke lapangan terbang. Climb and maintain 4,000 feet. Expect ILS Zulu runway 25 approach via EGMO transition. Clear to EGMO. Okay, saya tak follow ATC. Climb and maintain 4,000 feet. Expect ILS Zulu runway 25 approach via EGMO transition. Clear to EGMO 241. Okay, sungai dekat situ. Okay. Right. Terus semakin hampir. Rejoining. Downwind. Ini dia airport dan kita akan turunkan kita punya ketinggian final. Okay. You're 1 mile southwest of Kuching. Contact Kuching Tower on One Tree Tree. 9 or 5 when inbound on the approach. Tower on One Tree Tree. 9er 5241. Kuching Tower Kilo 22411 miles east inbound ILS Zulu runway 25 approach. Kilo 2241 Kuching Tower. QNH 1009er cleared ILS Zulu runway 25 approach. Cleared ILS Zulu runway 25 approach 241. Oh. Right. 241 contact ground on 121. Niner. Okay. 9er 241. Oh. Alright. Parking kat sini. Okey, sekian saja pengembaraan kita di waktu malam. Dan kita akan terbang di bahagian lain di Sarawak on the next episode. Assalamualaikum, salam sejahtera and bye bye. Sorry, penerbangan tidak begitu cantik.